Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera, anda sedang menonton saluran Bantuan MY, saluran yang membawakan perkembangan terkini mengenai bantuan dan isu rakyat Malaysia. Hari ini, kita nak kongsikan satu perkembangan penting yang melibatkan perjuangan pencarum KWSP khususnya tentang cadangan pengeluaran akaun 1 secara bersasar. Seperti yang ramai sedia maklum, isu ini sudah lama diperjuangkan oleh pelbagai pihak dan kini ada langkah baharu daripada Pertubuhan Gerakan Inisiatif Rakyat Malaysia atau PGIRM yang dilihat cukup serius dalam membawa suara pencarum ke peringkat Parlimen. Baru-baru ini, Presiden PGIRM Tuan Azim Muhammad Tahir telah menghantar surat rasmi kepada Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara atau PAC Parlimen Malaysia. Tujuan surat itu adalah untuk mengatur satu sesi kunjungan hormat bagi membincangkan kebajikan pencarum yang terkesan serta mencari penyelesaian yang lebih seimbang dan berperi kemanusiaan. Langkah ini dianggap sebagai satu strategi baharu oleh PGIRM. Kalau sebelum ini, pelbagai surat pernah dihantar terus kepada Perdana Menteri dan juga pihak KWSP, namun kali ini pendekatan berbeza diambil iaitu melalui PAC, sebuah jawatan kuasa penting yang turut memainkan peranan besar dalam meneliti dasar-dasar berkaitan kewangan negara. Untuk makluman, PAC ini bukan hanya dianggotai oleh wakil kerajaan tetapi juga wakil pembangkang. Jadi sekiranya pertemuan ini berjaya diadakan, ia bakal membuka ruang yang lebih luas untuk isu pengeluaran KWSP dibincangkan secara terbuka dan menyeluruh. Apa yang menarik pengerusi PAC ketika ini ialah yang berbahagia Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati binti Samsudin, seorang ahli parlimen yang sebelum ini juga pernah menyuarakan sokongan terhadap pengeluaran KWSP secara bersasar. Ini memberi harapan bahawa pertemuan tersebut mungkin akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dalam surat bertarikh 6 November 2025 itu, PGIRM menjelaskan dengan jelas tujuan kunjungan hormat ini iaitu bagi memastikan suara pencarum sampai ke meja rundingan tertinggi Parlimen. Difahamkan juga Tuan Azim sendiri telah menghubungi Datuk Wira Hajah Mas Ermiyati melalui mesej peribadi menunjukkan ada komunikasi langsung antara pihak NGO dan PAC. Walaupun belum ada tarikh rasmi diumumkan, ramai menjangkakan pertemuan ini mungkin berlangsung sama ada pada penghujung tahun ini atau selewat-lewatnya pada tahun hadapan. Kalau benar ia menjadi kenyataan, ini akan menjadi satu pencapaian penting buat para pencarum yang selama ini menunggu kejelasan tentang pengeluaran akaun 1 KWSP. Apapun usaha ini menunjukkan bahawa perjuangan PGIRM masih diteruskan melalui saluran rasmi dan bukan sekadar desakan di media sosial. Pendekatan alternatif seperti ini wajar dipuji kerana ia membuka peluang untuk suara rakyat benar-benar sampai ke pihak pembuat dasar. Kita sama-sama doakan agar urusan ini dipermudahkan dan semoga keputusan yang bakal dibuat nanti dapat memberi kelegaan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Teruskan mengikuti saluran Bantuan MY untuk perkembangan terkini mengenai isu ini dan topik bantuan rakyat yang lain. Sekian laporan kali ini. Terima kasih kerana menonton